Okay, kita nak pergi Mary Brown. Ada Maksu, Yusof. Mana Kisha? Kisha tak ada lagi. Tapi Kisha is on the way. Mana Kisha? Bantal tak Ali, tak belakang. Ada sana. Tak apa. Okay, we're on the way. Assalamualaikum. Mari kita pergi volleyball. Kita pergi karok, Oh, ikut saya. Tengok wayang. Sana. Allah Akbar. Danya aku ada lesen lah. Saja beritahu. Tapi Danya aku takut ke nak? Ha? Danya takut kan? Yusuf kan? Yusuf boleh bawa kereta kan? Boleh, dah berapa tahun nak bawa. Saya baca doa Yusuf. Ya, Okay, kita ada Saya nak naik ni. You tak boleh naik weh. Kita boleh nampak muka sendiri lah. my turn. Okay, we're on the way to Mary Brown. Selamat. Okay, Maksu tengah lead sekarang. Tengok diaper Maksu. Mary pun kat mana? Kat atas. Ni hao. Ni hao ma. Dia tak boleh. Sampai. Dulu ada Harold spread kat sini. Ha? Ada Harold spread dulu kat sini. Tapi dah tutup. Dah bungkus. Itulah. Tepi-tepi tu ada apa lagi? Tak ada apa dah. Kat sana ada DIY tu je. Pak Usu ada cakap apa dia dah? Tak ada. Dia kata dia nak message Sofia. Rasa dia tak tahu dia lah handphone dia dalam apa ni. Nak makan apa ni? Nak makan apa? Nak makan apa? Makan apa? Nak ayam. Okay, tadi Tok nak ayam tau. Ya. Tok nak ayam, Ayah nak ayam juga. Mahal gila. Nasi tadi kan? Nak ni lah, 12 ketul ayam. Tak, kamu nak ayam saja. Ayam saja. Nasi Ayah kan nak ada satu rumah. ayam je. Ayah nak satu ayam, kau nak satu ayam. Siapa nak ayam lagi? Yang ni ada 30. tu. Ni ada promo. Ambil je ambil ni kan. Banyak ayam kan. Enam piece lah. Tiga dah ambil dah Tok, ayam. Yang esok. Pak Usu nak dua ayam kan tadi? Pak Usu bagi dua. Cuba. Mak Usu nak satu je. Mak Usu nak satu je. Ambil ini. Lepas ni free juga kan. Mereka. Oh, ada Ni one ada yang ambil 9. Ni ada Dia ambil 9. cheesy wedges, custard pie ni dengan dua Fanta strawberry. Berapa? 6 piece. Kau nak 9. Berapa 9 ramai? semua apa nak? Siapa je? Mamat sekarang makan nasi. Oh, tak makan ayam? Nasi kita orang dah ada ayam dah. Oh, dah ada ayam dah. Ayam apa? Ayam. Ya. Oh, you all order set yang tu. Kat sini yang bungkus. 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 Order dia. Sambil sana terus. Original lah tanya dia. Original kena tunggu tak? Kalau yang 6 ketul. Semua yang kena. Berapa lama? Semuanya kalau sebab sebanyak original semuanya dalam setengah jam juga. Oh, ya ke? So how? Nak pergi mana dulu? Kalau nak tunggu ke? Maksud nak tunggu? Half an hour dah tak nak tunggu je lah. Kalau pergi Baidu Meru takut. Lagi Same ramai. thing juga kan. Sama. Boleh? Boleh? Bagi. Okay, order je. Order lepas tu kita jalan-jalan. Nak esok film Kisha yang mana? Tak apa ni lah. Suka nak order. Boleh lah. Korang ada apa? Order apa? Saya nak makan mashed potato regular. Nak semua ni Ya. Satu lah. Kita orang yang makan ni je. Dah kenyang tadi makan banyak lah. Laksa lah. Oh. Sedap lah saupah. Okey lah. Sedap gila lah. Sedap gila lah. Sedap gila. Sedap. Mantap macam tu. Kita nak nasi ayam Mary Brown. Alakat coklat. Ayam semua original. Boleh dah. Regular mashed potato satu. Regular mashed potato.
Masih ada juga. Oh, nak ada base mana? Baru proses explosive. Tidak eh? Masuk sekali kena sihat. Korang nak tilam tak? Apa? Nak tilam tak? Mak sudah belanja. Mak sudah belanja ni. Okay, jom. Kita nak mango tak? Apa eh? Mango apa eh? Mango juice kan? Mango juice. Mango juice beets. Mango. Ala ada mango. Mango jasmine. Itu tak mango biasa. Mango biasa pun tak ada beets. Mango biasa. Ada dalam tu ada apa? Ada beet, tak ada apa-apa, ada beets. Beets mango. Tak ada, dia ada mangga potong kecil-kecil je. Cakap je mango. Okay. Ada mango. Satu je. Kita besar apa? Alright. Masih perempuan yang jaga. Amerika bukan perempuan ke? Tak apa. Cuma boleh tak peti je. Maksud apa yang sedap bacon spotty? Ayam je. Ayam ni sedap gila. Oh, yang apa tak? Okay. Orange, bukan orange tart. Panggil tak telur Apa? Dekat Pilai? Tak, bacon cottage. Sedap ke? Dia sebab dia crust dia macam apa-apa, dia macam strudel punya crust tu lebih kurang. Strudel. Crust dia. Tapi tutup ke? Bacon cottage. Layan nak pergi masuk ke? Dah pernah masuk. Nak try? Dah pernah nampak dah boleh. Kita boleh tak pernah masuk kan? Boleh lah macam ayam RM16 sepok. Portugis. Jadi sini. Tak telur Portugis. Tak minat. Dia punya selection. Dorayaki. Muffin. Muffin ni nampak clean. Suka muffin Basbel. Muffin. Muffin ni sedap. Orang nak kek tak? Tak bang. So Mak Su ada nak apa-apa ke? Tapi nak binti left tak? Ya, binti left sudah. Macam jatuh kan? Okay, we're here. Let's go. Tea life. Okay, Iswa mesti nak benda Oreo-Oreo. Okay, I nak tengok dulu. Kalau yang mango, ni pernah ada. Oh, mango fruit juice with mango bits. Amin ni pun okey je. Tapi Iswa nak sejuk ikut korang lah. Tapi yang biasa apa ni Pak Usu beli beng-beng coconut. Beng-beng coconut. Maksudnya coconut coconut. Tapi Mak Usu Beng-beng apa beza dengan ni? Signature brown sugar pearl dengan beng-beng fresh. Tak tahu. Signature brown sugar pearl milk tea. Original pearl milk tea. Yang tu pakai milk. Dia yang ni pakai milk biasa kan, yang tak atas coconut kan. Yang beng-beng coconut tu, yang beng-beng dia apa beza dia kalau dengan yang signature brown sugar pearl milk tea tu? Kalau beng-beng coconut tu dia guna coconut susu. Ada pearl ada susu. Kalau signature dia guna beng-beng dengan air signature brown. Oh, signature brown tu. Okay, tak apa. You nak apa? Faham ambil beng-beng? Boleh lah. Beng-beng ni. Masih asyik. Korang nak share ke tak satu? Share. Ambil besar lah terus kalau nak share. Oh, besar. Okay. Sebab korang share kan? Oh, ni fresh milk. So nak apa? Ikut kau lah. Kalau nak fresh milk boleh juga. Kalau kau tak pernah try, kau try fresh milk dulu. Boleh lah fresh milk. Beng-beng fresh milk. Yang lush punya satu. Lepas tu mango fruit juice satu. Lepas tu yang tadi koko kau yang ada tadi. Bagi satu. Bagi lush juga. Okay, maksud belanja. Yeay. Saya pinjam buat lush juga. Rasanya yang ada pop-pop yang boleh pop-pop. Tak sini lah. Okay, sama. Kita besar santai dulu. Okay. So, say something. So, Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mak Su kerana belanja Tea Life Bang Bang Fresh Milk. Semoga panjang umur. Terima kasih belanja. Saya doakan supaya Pak Su dengan Mak Su gembira sampai terjana. Sentiasa sihat. Deni sentiasa sihat. Mak Su dapat tambah lagi seorang anak perempuannya. Itu lembut lagi. Yang anak perempuan tu ke Pak Su Yang anak perempuan tu ke Pak Su. Tapi orang cakap muka Pak Usu dengan muka Pak Usu lebih kurang. So kira macam tak kisah pun. Balance, Sama balance lah. Comelnya. Nampak macam mofu-mofu. Ni baru siapa Mas makan? kenal? Popular sekarang. Nampak. Okey, esok bawakan lah. Esok. Baik. Puan tu boleh ke? Yang tu, yang lagi satu tu biar Mak Usu pegang untuk diorang. Okey, sabar. Kita buat untuk Mak Su dulu. Apa dia? Mak Su dulu. Okey. Katanya siapa yang boleh cucuk macam tu Asian. Iya ke? Tapi masalahnya tidaknya susu lah. Memang salih sebab 2 kali percayaan. Okey. Okey, kita So, kita mana? dekat Mak Su. Macam hazelnut. Macam hazelnut pokok. Ni first time try ke? First time try. Flavor baru. Flavor baru. Tapi rasalah dia punya kau tu macam coklat dia lebih. Kakao tu rasa apa? Bitter. Macam a lot of chocolate pun. Oh. Okay, berapa Okay lah. rating Mak Su bagi rating? Rating Out of 10. 7. 7. Nothing special lah. It's chocolate saja. Ni pula. Okay. Straw. Okay, esok buka. Kalau cucuk kan kita Asian. Kalau tak cucuk kita ni lah orang asing. Bukan Asian tak? Oh, okay. Sekali je. Melayu. Okay, cepat rasa. Apa dah? Tak. Panas ke? Sebab ambil fresh pink kan? Sekejap kena kacau kan? Kacau. Oh, kacau. Macam-macam ni. Sorry tak kacau. Strawberry jenis depan ni. So dia- lama-lama dia akan Lembik. First time try kan? Rasa apa? Rasa susu. Susu je. Susu ke? Tadi bubble tu ada tak? Minum bubble. Oh, boba. Bubble ada bubble lah. Rasa macam kurang. Bawah tu brown sugar. Esok kena tutup. Oh ya. Okay kan, sebabkan dia rasa susu kan, saya bagi rating 5/10. Biar macam minum susu. Ni Boba dia bagus ni. kena kacau betul. Bawah tu baru dia nanti dia rasa macam. Bau dia rasa. Okay, kita try again. Sebabkan ada boba. Oh, dah ikut maksud dah. So ada boba ni saya bagi rating 6/10. 6. Betul. Okay, jom. Ya ni? Kita Where we going? pergi. Okay. What's it? Boleh ke tu masuk? Tak bagi esok bawa. Betul lah, esok semalam sebut pasal Aicha ni. Esok suka makan ni, Mak Su. Apa nama dia? Mixer. Susu eh? Mak Usu suka juga. Macam- Tapi Pak Usu cakap apa tak? Tak suka dah sebab dia rasa macam susu tepung. Oh. Kan selalu kalau macam kita makan ais krim vanilla tu kan rasa macam cream macam berlemak sikit Tapi kan. dia satu kita aiskrim apa nama dia? Mak Su selalu makan aiskrim yang mana? Aiskrim yang Miso. ah Yang brown sugar tu. brown sugar. Kita gaji. Yang ada boba. Oh, Esok suka yang apa sundae Oreo. Bukan dia aiskrim ya. Handy tu pun sedap juga. Handy yang- rasa saya pernah minum kan. Suka yang biasa je, yang cone tu. Lebih ni dah sedap. Dia banyak dia bagi. Untuk Okay, RM2. untuk murah kan. Dia memang ramai lah. Setiap hari ada orang. Lepas terawih pun ramai. Maksud Sebab sekali dia tu kita orang pergi. Ramai gila sampai kat pintu punya ni mereka beratur. Mak Usu tak puan puasa pun nak pergi. Go back. Dah tu ke? Dah. Betul dah. Ni. Terima kasih. Jangan bagi Watson. Naik Watson? Ikut Watson tak? Ada sale. Sale? Let's go. Banyak tak sale? Banyak gila. Banyak hoodie. Sini kita ada Kisha Makeup
apa yang dia boleh bagi tips. Yang. Untuk ni Danya tak reti sangat. Dia pun tak reti. Tips apa? Kan? Kan? Ha? Apa ni dia? Makeup. Makeup Danya tak berapa ramai. Jadi dia pun minta Biasa. tolong Isha. I'm the OG. Sedap. Rate. Rasa apa? Manis gila. Manis. 7 out of 10. Okay, sama rating dengan Maksu. Untuk Maksu punya kakao. Win lah. Isha kat Sofia. Maksud nak pergi jalan tu. Korang nak jalan Rasanya dah siap dah menu brown ni. Apa dia? Ambil. Isu pergi mana? Oh, Isu nak ambil. Okey, jom. Maksu pergi lah. Maksu nak. Korang sekejap je. Korang nak pergi mana? Belly brown. Boleh jumpa kita masuk. Okay, on the way nak ambil Mini brown. Lapar lah. Tolong cek. 2 strawberry custard pie. And cheesy wedges. Ni ada 2 strawberry custard pie. Ya. Tu dengan air. Air tu. Entah kisah yang Danya mana. Guys, tolong angkat. Silakan. Okay guys, let's roll.